Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di sini saya ingin berikan anda tips bagaimana untuk hasilkan iklan di Facebook yang lebih targeted, maksudnya lebih berkualiti dari segi pelawat dan juga dari segi iklan, serta dapat mengurangkan kos iklan sebab audiens yang anda pilih, okay, pelawat yang anda pilih lebih berminat dengan produk anda. Jadi caranya bagaimana? Okey, dalam video ni saya akan terangkan. Okey, saya harap anda fokus dengan apa yang saya nak sampaikan ni lah. Kalau anda dah tahu, maybe akan ada benda yang anda terlepas pandang, sila tonton video ni dengan teliti. Okey, sekarang ni iklan ni saya nak jual sambal, kan? Okey, sambal ikan bilis. So, saya nak pilih golongan yang mengajar. Okay, seperti cikgu, sebab dia agak busy kan kat sekolah, dia banyak mengajar. Lepas tu kat rumah pun dia banyak buat lagi kerja-kerja yang berkaitan dengan anak murid dia, maybe semak buku ke, semak kertas exam ke, kan. Jadi dia tak ada banyak masa nak masak. Okay, so cara dia ialah saya akan pilih umur cikgu lah. Sekarang ni umur 23, jantina pula wanita. Okay, tapi potential reach dia masih lagi 5 juta. Kita tak nak jual pada 5 juta orang ni, sebab sesiapa saja boleh jadi umur 23 dan wanita. So kita nak pilih golongan cikgu sahaja. So macam mana tu? So caranya ialah dengan meletakkan interest yang berkaitan dengan cikgu lah. Okay, let's say saya type perkataan cikgu. Kalau anda lihat kat sini, dia ada perkataan Cikgu Syida, Cikgu Malaysia. Okay, ini adalah keyword-keyword, okay, yang kita panggil interest. Kalau anda lihat kat sini, description dia, people who have expressed an interest in or like page related to Cikgu Syida. Maksudnya, kalau kita pilih Cikgu Syida macam ni, okay, iklan kita akan dipaparkan oleh mereka yang pernah type status berkaitan dengan Cikgu Syida, ataupun kalau ada page Cikgu Syida, mereka dah like page tersebut. Okey, kita tambah lagi, saya suka jadi cikgu. Okey, di sini pun sama. Kalau ada sesiapa yang type perkataan saya suka jadi cikgu, maksudnya mungkin dia seorang guru, kan. Katalah dia dah mengajar 2-3 tahun, lepas tu tiba-tiba dia update status, saya suka jadi cikgu sebab cikgu ni best, jadi cikgu ni best mengajar. Okay, kalau dia pernah type status tersebut, maksudnya iklan anda akan dipaparkan oleh mereka yang type perkataan ni lah. Okay, ini yang Facebook bagi tahulah, okay, sistem dia. Okay, seterusnya maybe saya boleh target nama sekolah. Okay, contoh saya typekan perkataan sekolah, sekolah berasrama penuh. Okay, sekolah Tun Fatimah. Jadi audiens dia, nampak dia jadi tinggal 100,000. Tadi kan ada juta-juta, kan. Okay, mungkin Cikgu Syida ni saya akan delete lah, sebab yang like Cikgu Syida ataupun yang update status berkaitan dengan Cikgu Syida ni hanya sekadar fans, bukannya cikgu sekolah. Okay, sebab saya sekarang ni saya nak target mereka yang betul-betul cikgu sekolah. Okay, so yang mereka yang like ataupun yang pernah express mengenai ni keyword-keyword ni sebagai interest, okay, potensi mereka ni seorang guru adalah lebih tinggi. Okay, cuma sekarang ni masalah dia ialah kita kadang susah nak fikir, kan. Okay, kita nak pilih nama sekolah pun mungkin kita lambat nak fikirlah. Okay, lambat nak tangkap, okay, apa nama sekolah ni, kan. So macam ni anda boleh pilih dia punya suggestion kat sini lah. Sekolah Tunku Kursia boleh. Okay, anda kena pilih lah satu-satu. Okay, klik. Okay, macam ni. Jadi potential dia sekarang jadi 81,000. Okay, kemudian anda just ni lah. Okay, tips lagi ialah bila anda dah dapat golongan yang anda nakkan, okay, interest ataupun target yang telah anda pilih, anda bolehlah gunakan ayat iklan yang lebih spesifik. Okay, contohnya saya buat ayat macam ni lebih kurang. Sambal ni sesuai untuk guru yang sibuk ataupun guru yang tak sempat nak masak. Okey, sila dapatkan segera.
Itu antara contoh ayat iklan yang boleh saya fikirkan sekarang lah untuk untuk inilah interest untuk target guru yang telah saya setting kat sini. Okey, kemudian just tekan butang place order. Okey, gambar pun kenalah gambar menarik. Yang ni saya contoh saja. Okey, itu sahaja tips yang ingin saya sampaikan lah. Tapi ada berita yang lebih menarik, iaitu software. Okey, software ni, ini adalah software bagaimana anda boleh cari interest yang lebih cepat dan lebih targeted lah. Okey, let's say saya type perkataan cikgu, saya tekan go. Okey, dia keluar macam ni, benda yang sama juga. So saya just pilih ni, saya tekan butang copy, dia akan keluar dekat bawah ni. Jadi yang ni saya just boleh copy dan paste dekat halaman ni lah tadi, interest ni. Okey, saya pilih kat sini. Kemudian saya nak pilih nama sekolah, saya tekan butang go. Dia keluar macam ni lah, page 2, page 3. Nampak? Saya boleh select all macam ni, copy. So ada, dia siap bagi tahu lagi berapa jumlah audience yang bakal kita dapat. Okey, audience size dia kat sini 95,000. Okey, kemudian saya nak masukkan, katalah saya nak jual tudung. Saya masukkan keyword. Okey, nampak ada banyak page yang berkaitan ataupun interest yang berkaitan dengan tudung lah. Okey. Okey, tapi software ni ada kekurangan dia. Okey, let's say macam saya kata saya nak target golongan cikgu. Kalau saya type perkataan guru, dia keluar macam ni. Okey, Ananda Marga, Ayurveda, BBQ, guru. Okey, sebab kenapa keluar macam ni? Sebab perkataan guru ni perkataan universal. Sebab satu dunia menggunakan perkataan guru, jadi tak sesuai. Sebab tu saya masukkan perkataan cikgu. Okey. Lepas tu katalah anda nak jual produk kesihatan. Okey, kita masukkan perkataan cantik lah. Nampak dia keluar macam ni lah. Okey. Ini pun tak boleh. Okey, saya masukkan perkataan tudung. Saya nak jual tudung. Okey, tudung online, butik tudung Alia Sarah. Okey, just copy lah. Anda boleh pilih macam ni, one by one, ataupun anda boleh select all. Okay, tapi saya better prefer anda pilih one by one lah, sebab lebih targeted. Lepas tu kalau anda dah pilih yang ni, pilih copy. Okay, copy bawah ni, masukkan dekat anda punya setting. Okay, supaya iklan anda lebih targeted. Okay, itu sahaja demo bagaimana dan tips bagaimana anda boleh dapatkan pelawat di Facebook yang lebih berkualiti, dan juga bagaimana anda boleh gunakan software ni untuk mendapatkan interest yang lebih cepat, yang lebih berkesan. Okey, untuk bagi anda yang berminat nak dapatkan software ni, okey, anda boleh baca info di bawah video ni supaya anda tidak terlepas jika ada sebarang special offer yang telah saya tawarkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.